Biar ku mencintai, biar ku sepi, biar ku merindui, biar sendiri membawa hati pedih. biar ku lawan segala duka. Tiada guna hatiku kau lukai. Beriku sayang, beriku menyayangi. Seringkali ku sayang, kau buatku tiada. Adakah benar cinta atau gurauan saja? Namun bagiku sayang, cintaku tetap ada. Kini telah terbuka, terima seadanya. Hatiku kau dapuri, diamlah ku sendiri. Maafkan aku sayang, kembalilah padaku. Nama Uji. Kata tak ada perempuan jiwa angkara, tiba-tiba ada pula awek. Ha? Ha. Ni lagu dia memang lagu jiwa. Yalah. Tapi dia tak ada dalam album Jiwa Karat. Jadi Ini lagu jiwang dia lah. oh, lagu single. Apa nama? Oh, Malah Segar. Dia berduet tau, dia berduet. Ya. Kau berduet dengan kau tadi? Bukan, aku main ni aja. Oh, ya ke? Dia ada satu kisah-kisah dia tu. Oh, mana? Juga Akid Malah. Tolong perkenalkan diri Kira diri anda malah? Saya Muhammad, saya berdua dengan suami saya. Oh, dengan husband. Mana abang suaminya? Mana cik suami? Oh, kerja. Yang Alamak. menariknya cerita dia macam ni. Saya ceritakan. Aku cerita kan? Dia mengikuti kisahnya, okey? Saya tak pakai mic. Dia macam ni. Lagu ni mula kita cuma cakap kita nak rakam lagu. Okey, Kan? okey. Lagu-lagu biasa je lah. Oh, malah buat single lah. Saja. Untuk buat kenangan diri sendiri. Lepas tu cari penyanyi lelaki. Cari Afsal tak panggil ajak Melissa. Cari. Jumpa jodoh. Lah. Wah. Saya cari dapat penyanyi lelaki terus berjodoh. Oh, mana malah ni malah single lah. Oh, ingatkan tadi malah karat juga kan. Rupanya malah tak karat. Aku sebab tu tak single kan. Oh, Kalau tak karat dia single je. wajar. Lagu karat. Aduh. Oh, ni malah dia single Ui, lagu dia macam zaman-zaman. Uish. Zaman-zaman awal 90-an ni lagu kan. Lagu ni ciptaan Ciptaan siapa? Siapa? Liriknya Lara Sari. Ya, Sari. Komposer dia Lainuri. Oh, lain lagi. Penerbitnya Fauzi Aisuna. Oh, lama ke buat ni tinggal ni? Aku kan tengah belajar buat lagu lagi Jiwang. Oh. Sekarang kalau sebut je Fauzi Aisuna, orang tahu lagu Jiwang. Lagu Jiwang. Oh, ya, lagu ni best. Mana Malay nak rilis single lah. Bila? Bila rilis lah? 2 bulan Disember. Ya. Bagaimana? 2025. Oh, di bawah HJ Entertainment lah. Okey. Oh, malah ingatkan je lah. Ingatkan tadi malah peserta Jiwang Karat. Rupanya malah tak karat. Dia keluar single je. Dia bukan Malah Samsudin, Malah Rahman. Oh, Malah Rahman. Video klip dah buat lah. Alhamdulillah dapat lah. Mesti buat dengan cik suami kan. Masa tu dia di London. Fuh. Dia seorang dia solo. Eh. Aku yang tahu kisah dia. Ha. Memang dia tak ada partner. Ha. Dia buat video klip di London. Ha. Dan dia bawa pergi sini. Ha. Dia cakap, Fauzi carilah penyanyi. Okey. Kakak. Dia cakap, aku pun cari. Bila cari, jumpa Jimmy. Jimmy masuk. Nyok ngam. Rupanya dalam diam, dia orang bercinta. Ngejek. Ngejek tu ni. Tapi tak apalah. Lagi married. Jodoh. Lagu ni memang lagu Dia lagu ni bercinta. memang kisah bercinta. Dia putus cinta
beruntung. Cinta. Anas. Maknanya jodoh. Temu jodoh. Itu yang bagi Bukit Tinggi tu. Oh, yang buat video klip Bukit Tinggi sambungan tu. Video klip dia, yang suami di Bukit Tinggi, yang isteri di London. Oh, lama. Last kali bertemu di rumah aja. Itu kisah je. Apa pun nanti kita tunggu Mala punya single. Apa cerita tadi? Biar aku jauh. Biar ku jauh. Bawa diri. Bawa diri. Jauh, bawa diri. Mana dekat apa channel YouTube J Entertainment aja Berharaplah lagu ni diterima ramai. Yes. Terutama yang jiwang-jiwang Ha. tu kan. Lagu ni memang kisah betul-betul kisah hidup saya. Biar ku jauh, Biar ku menghampiri, biar ku pergi, biar ku mencarimu. biar ku benci.